Ikan patah ni macam telur dekat edge. Butuh saya first time join ni. Dia first time. So let's go. Tengok. Okay, lagi ni. Masak dah tadi. Aku tengok sekejap. Kami adalah kumpulan-kumpulan sedang belajar baca GPX. Sedang mencari telur tak jumpa. Okay, kami yang 4 orang 5 orang je. Tu, abang Faisal kat belakang. Tanpa dia kami lagi dah selesai. Kau tanya kan? Ya. Mata. Kata okay, jom apa? Sekali dia belum apa ni. Tu kan nak bahan lah. Ni case tadi Tweety Bird walaupun tadi tapi lost sebab ketinggalan kat belakang, jadi kami sedikit mencari-cari jalan tapi akhirnya selesai. Thank you to Abang Faisal, Kak Faisal, adik Faisal yang tolong tadi, dapat juga akhirnya settle Tweety Bird. Kau tengok nanti kat tepi tu ada nampak dia punya Tweety Bird. Thank you JLM, jumpa lagi guys on the next session.